Buletin Utama 14 Jun. Tajuk utama malam ini. Sultan Johor murka terhadap Nizar Jamaluddin atas kritikan tidak nombor pendaftaran kenderaan. Polis buru 4 suspek dan culik anak jutawan dan pembantu peribadi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sultan Johor hari ini melahirkan rasa murka terhadap Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin yang mengkritik tindakan baginda membida nombor pendaftaran kenderaan WWW1. Titah Sultan Ibrahim Iskandar, tindakan Timbalan Pesuruhjaya PAS Perak itu juga satu penghinaan kepada rakyat dan kedaulatan negeri Johor. Tindakan pemimpin ini bukan sahaja mendatangkan kemurkaan kepada saya, tetapi juga satu penghinaan kepada rakyat dan kedaulatan negeri Johor. Saya harap dia sedar siapa diri dia dan kesilapan yang telah dibuat. Jika dia nak minta maaf, mintalah maaf kepada semua rakyat Johor, bukan kepada saya seorang saja. Pepatah Melayu sering mengingatkan, telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya. Bertitah merasmikan pembukaan penggal persidangan kelima Dewan Undangan Negeri Johor ke-12 di Kota Iskandar Nusajaya, Sultan Ibrahim kemudian berharap anggota Dewan Undangan Negeri Pasir Panjang itu sedar mengenai kesilapannya. Janganlah cuba belagak pandai. Jika tidak berilmu, dan janganlah mengeluarkan kenyataan sesuka hati. Jika tidak tahu perkara yang sebenar, bukankah berdiam itu lebih baik daripada berkata yang tidak baik? Kepada pemimpin seperti ini, nasihat saya, janganlah sibuk mencari kudis di kaki orang lain, sedangkan pokak di kaki sendiri tidak mampu diubati. Sultan Ibrahim bertitah setiap tindakan yang baginda lakukan adalah mengikut cara dan jalan yang betul, dan baginda berharap setiap kebajikan yang baginda lakukan tidak perlu diperbesarkan. Sebelum itu, baginda turut mengingatkan semua wakil rakyat dan pemimpin masyarakat supaya menjaga adab dan tingkah laku serta berhati-hati apabila membuat sesuatu kenyataan. Datuk Seri Nizar kini dalam siasatan polis mengikut Akta Hasutan berhubung kritikannya itu menerusi laman Twitter.